Kena. Kena tipu lah. Kena tipu. Okey. Hantar barang palsu. Oh, ada juga. Assalamualaikum warga maya. Jumpa lagi di podcast Bual Kosong. Podcast ini dibawakan oleh Art of Tech. Yang baru jumpa channel ni, minta untuk korang subscribe dulu dan tekan button bell untuk notifikasi. Mana yang korang duk scroll TikTok, jumpa kat TikTok tu, follow. Jangan lupa follow, share dan jangan lupa komen. Untuk TikTok, korang pergi dekat kita punya official TikTok Art of Tech _official. Dan juga boleh follow dekat TikTok personal aku, Azlan and Corporation. Yang mana korang nak repair phone, nak repair gadget, nak repair laptop ke PC ke, boleh PM admin, kita akan uruskan untuk pembaikiannya. Baik, saya ambil sepotong ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafil hus. Demi masa, sesungguhnya manusia itu kerugian. Kenapa? Masa tu penting. Masa ni, pepatah ada mengatakan bahawa masa ni adalah emas. Dan emas tu adalah logam yang antara yang paling berharga dekat dunia ni. Sebut pasal emas, baru-baru ni Kerajaan Kelantan ada membenarkan rakyat Kelantan untuk mendulang emas. So, korang yang ada mendulang emas tu dah boleh jual. Bertuahnya rakyat Kelantan ni. Malam ni kita bertuah kerana kita ada guest yang merupakan founder ataupun pengasas kepada kedai emas. Susah nak bawa founder kedai emas ni. Beliau merupakan antara usahawan di bawah bimbingan MARA. Seperti mana Art of Tech jugalah, kami pun adalah usahawan bimbingan MARA. Saya memperkenalkan untuk anda Puan Kristina. Hai. Okey, Puan Kristina, owner kedai emas agak rare juga kita nak bawa tuan kedai emas ni, sebab kita membesar dengan mak-mak kita selalu pergi beli emas. Maknanya daripada kecil lagi kita memang dengan emas ni memang connection lah dengan kita. Memang selalu yang kita dengar, dan kita juga selalu pergi kedai emas kan. So Puan Kristina, boleh tak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, yang pertama sekali, saya Nur Adriana Kristina binti Muhammad Azhar. Boleh je sapa dengan panggilan Kis ataupun Kristina. Okay. Saya pada Pasir Putih ke Gomusang. Oh, bukan orang Gomusang. Saya berhijrah. Saya ikut ayah saya lah, arwah ayah saya. Okay, lepas tu perjalanan saya ni daripada sekolah menengah sebenarnya. Apa banyak alur dia tu, daripada sekolah menengah tu, saya memang mengelak daripada seni. Okey, saya mengelak daripada seni. Daripada tingkatan 1 saya tak suka seni. Tingkatan 3 kita kena pilih. Masuk tingkatan 4 kita kena pilih kita punya subjek kan. Betul. Saya tak rasa seni, tapi saya kena ambil seni. Kadang-kadang saya macam tertanya-tanya, buat apalah aku ni kena seni? Buat apalah kena ambil subjek seni? Masuk, saya sambung STPM. STPM pun saya ambil seni. Bukan saya ambil sebenarnya, saya tak rasa tapi kena ambil. Terpaksa. Banyak kata terpaksa. Terpaksa. Lepas tu habis STPM, masuk degree, masuk university. Saya kena ambil main course seni. Seni juga? Seni. So situ saya reda dah lah hidup saya dengan seni. Memang terpaksa jugalah. Walaupun saya tak berseni, tapi terpaksa. Saya terima hakikat. Dan saya ambil course fine metal lah, di mana logam, berkaitan dengan logam halus lah. So dari situlah saya bermula dengan logam ni, dengan emas ni. Bukan emas, dia macam logam fine metal. Daripada situlah perjalanan hidup saya. So daripada UiTM saya ambil course tu, semester 1, semester 2 saya nak lari sebab saya tak tahu kenapa saya ambil ni sebenarnya. Apa yang saya sedang belajar. Maknanya halu tu tak tahu mana lagi. Betul. Sampai SEM 2. SEM 3 saya cuba terima. Nampak dah? Masuk SEM 4 sampai SEM 6. Habis saya pun macam bermula intern. Intern SEM 5. Di intern tu lah saya macam belajar. Subjek aku, course aku berkaitan dengan hal macam-macam ni lah. Memang fully emas lah sebab saya ambil fine metal kan.
Okay, bila keluar tu kita terus masuk kerja. So kita nampak dah situ perjalanan hidup. So daripada situ bila bekerja tu saya macam aim. Oh, aku tak boleh kerja, saya tak boleh nak kerja hidup macam ni. Saya mesti ada keluar daripada kepompong tu. Betul. Kita keluar daripada kepompong, daripada apa panggil? Keadaan isolation. Okay. Lepas tu daripada situlah saya terbitnya saya bekerja dengan niat saya nak mencari ilmu. Okey. Masa kerja tu kerja kedamah doh ke atau kerja lain? Kedamah doh. Daripada intern lagi. Intern lagi memang kedamah doh. Betul. Oh, degree ke degree. Ngaji ni? Betul. Dia punya course tu, nama course dia tu? Bahasa Melayu contemporary logam. Oh. Sarjana muda contemporary logam. Oh, ada saya tak pernah tahu benda ni. Kat UiTM saya ambil. UiTM Shah Alam. Oh, Selangor. Betul. Okey. Saya ambil dari situlah. So intern pun direzekikan masuk Kedamah. Kita minta dengan kedai mas. Mana tu? Di STM. Seri Tanah Merah. Famous jugalah Kedamah tu. Okey. Saya bermula minta di Tanah Merah Gomuseh. Gomuseh hantar saya ke KL. Okay. So saya minta kiranya Seri Tanah Merah di tepi Bank Rakyat tu ke? Betul. Okay. So daripada situ saya bermulalah intern. Mana intern di Kuala Lumpur? Okay. Saya sebenarnya minta Gomuseh tapi Gomuseh tak ambil. Dia penuh dah kau? Tak ambil pelajar intern tu. Okey. Dia ambil pekerja je lah, dia tak ambil intern. So dia bantu. Lembaga mana pun dia bantu saya. Dia call seseorang lah. Okay. Lepas tu dia kata connection dia lah kan. Okey. Dia minta kontak kontak STM di KL, kita kontak dan STM terima. Okey, alhamdulillah lah. So daripada start intern situlah. Daripada intern situlah saya banyak belajar. Okey. So dekat intern itulah di STM itulah di Seri Tanah Merah itulah saya belajar bertukang. Okey. Bertukang. Oh. Dia bagi peluang pada saya. Bukan jual di kaunter depan tu dak? Bukan. Bertukang. Memang dia tak bagi duduk kaunter depan. Dia suruh duduk dalam bilik bertukang sahaja. Oh, maknanya dia nak praktik ke seni tangan lah. Dia nak tengok mungkin saya pun diberi 3 minggu tak silap saya. Saya tak ingat 3 minggu untuk saya belajar. Okey. Minggu keempat tu saya dah kena ambil barang orang. Maksudnya kita dah kena start repair barang customer. Bila kita start repair barang customer, tanggungjawab fully atas kita. So kita kena buat betul-betul lah. Maknanya rosok ke gapo kita kena bertanggungjawab lah. Ui, agak susah juga tu. Sebab emas ni bukan benda murah. Dari situlah saya banyak belajar benda. Kalau diberi kesempatan, di kesempatan ini saya pun nak ucap terima kasih sangat-sangat dekat Seri Tanah Merah lah sebab bagi peluang kepada saya. Intern di Seri Tanah Merah di Shah Alam berapa lama? Saya intern di Masa Maju. Saya belajar di Shah Alam. Okey. Saya intern selama 3 bulan. Okey, saya minta bekerja selama 1 bulan. Dan saya minta pula part time selama saya tak ingat. Tapi mungkin 2 bulan kot. Okey. Lama jugalah tempoh dia tu. Tu pun sebab bos bagi. Tu pun sebab bos bagi permission, kebenaran untuk saya. So di situ pun advantage lah, bonus lah untuk saya. Dekat setahun jugalah bersama Seri Tanah Merah ni. Anggaran gitulah. Lebih kurang dia. Lepas tu bekerja dengan Seri Tanah Merah ke ataupun? Betul. Saya habis je tu saya sambung direct. Saya part time tu masa saya SEM 5. Saya minta part time sebab masa tu ke COVID. Jadi kita belajar online. Jadi kelas pun kita online. So saya pun ambil keputusan untuk saya meneruskan part time di Seri Tanah Merah ni lah. Dan saya belajar. Bila waktu kelas saya minta pengecualian lah untuk bekerja. Dan bos bagi. So dekat situ memang saya rasa bonus rezeki rasa belaka lah. Memang Allah bagi kat situ lah. Betul. Intern di kedai emas sesuatu yang agak menarik dan apa yang saya nak katakan sini, saya baru tahu pasal ada khusus ataupun apa panggil? Kos yang berkaitan dengan pertukangan emas.
saya tak pernah dengar. Itu agak menarik dan maknanya dia bermula agak awal jugalah. Maksudnya dia berkait dengan seni. Kadang-kadang orang tak tahu seni ni untuk gapo. Orang ingat berlakon, nyanyi, benda gitu ya kan. Lepas tu gi belajar berlakon, menyanyi gitu ya. Tapi dia sebenarnya ada arah lain lagi yang boleh di-explore lah maksudnya. Dan bagai-bagai tu adalah kos tu berkaitan dengan emas juga. Kos tu dia macam pertukangan, tapi kita belajar tu kita tak belajar emas, tapi bila kita ke arah tu lah. Betul. Okey. Kita macam ada kita diberi dua pilihan. Maksudnya masa saya belajar tu sama ada nak ambil fine metal, saya tak ingat, logam halus. Okey. Kita nak ambil yang jenis metalware ataupun barang kemas, jewellery. Dia ada optional lah maksudnya. Betul. Maksudnya saya ambil bahagian jewellery. Ada orang ambil bahagian west. West tu macam buat gelas dengan logam, buat kendi, buat sudu. So saya terbagi pada dua tu lah. Jadi ambilnya? Saya ambil jewellery. Jewellery. Okey, saya rasa jewellery ni lebih eksklusif, kan, lebih mahal dan lebih berharga lagi lah daripada benda-benda besar-besar tu. Walaupun dia kecil tapi dia berharga, dia mahal. So lepas tu, lepas dah dengan kedai emas Sri Tanah Merah, ada bekerja di tempat lain ke? Ada. Saya bekerja sebanyak 3 kedai sebelum saya decide untuk buka kedai sendiri. Okey. 3 kedai tu saya memang gain banyak knowledge lah. Memang banyak ilmu saya dapat. Maknanya kita kau lah maksudnya. Betul. Kedai tu di Kuala Lumpur atau Selangor ke ataupun di Kelantan pada? KL saja. KL Kuala Lumpur Shah Alam. Shah Alam, KL. Okey. Maknanya tiga-tiga tu sana? Maknanya duduk sana lah? Betul, saya duduk sana. Lepas pada belajar tu, saya memang stay sana lah. Saya bekerja daripada satu tempat ke satu tempat tu. Semua saya duduk di KL. Bila habis, bila saya rasa sebelum saya decide nak balik tu, saya rasa saya kena buka di Komusang. Okey, mana tempat kita lah. Situlah saya balik Komusang. Okey, balik Komusang. Agak-agak berapa lama merantau di perantauan? Kalau kira daripada zaman belajar tu tahun 2018 sehingga 2024. Hampir 6 tahun di Kuala Lumpur. Betul. Lebih kurang saya juga. Saya dalam 10 tahun mungkin agak lama lagi. Tapi 6 tahun tu untuk seorang wanita agak lama juga tu. Berasing dengan keluarga di Kelantan ni dan berada di luar. Betul. Bila balik ke Kelantan untuk nak buka sendiri ni, lagu mana permulaan? Permulaan. Okey. Untuk bermula tu sebelum saya balik sini, saya slow saya buat. Saya masa tu saya masih berkawan dengan suami. Dengan suami. Saya masih kayaknya kita sama-sama kita cubalah buat dengan modal yang ada. Kita kumpul lah maksudnya. Masa tu tak kahwin lagi kan? Tapi sama-sama buat. Betul. Sebab kita bekerja sekali. Sama-sama kita bekerja di tempat yang sama. So bermula tu ada kawan nak tolak emas. So kita jual kepada bos kita. So dekat situ kita cubalah belajar, kita minta tunjuk ajar daripada bos. Start situ lah maknanya. So bos ajar situ sini kan. Cara trade nama lah. Betul. Lepas tu banyak permintaan. So kita kena expand kita punya modal. Jadi kena besarkan modal untuk nak dapat lagi banyak lah maksudnya. Sebelum kita buka kedai tu kita guna modal ada je. Contoh kalau ada 10 kita pakai 10k. Contoh 10k kita running dengan 10k tu je. Maksudnya gunakan modal bos lah maksudnya. Awak just trade dan modal bos ke ataupun modal sendiri? Permulaan modal sendiri. Modal sendiri? Sebab kita main kecil-kecil je. Untuk contoh 10 nilai 10k tu bersamaan dengan 20 gram contoh. Contoh. So kita akan beli 20 gram je lah. Nak beli lebih tak boleh dah. Cukup dengan PTK modal kita lah. So kita rolling sampai kita rasa macam permintaan banyak. Kita tak sempat nak pakai modal sendiri. Dan kita minta tunjuk ajar daripada bos. Dan bos support. So bos support kita banyak permintaan. Kita rasa modal kita ni tak besar. Tapi kalau kita nak terus
bekerja dengan orang, kita tak cukup masa. So kita kena tukar. Buat sendiri ya. Betul, kita pilih kita punya jalan. Maksudnya kita rangka strategi macam mana nak atasi benda-benda gini dah. Okay, so kita saya decide ni, masa tu saya dah kahwin lah. Saya decide dengan husband saya nak kita cubalah kita buka kedai sendiri. Kita buka sebab kita ada skill macam bertukar. So kita boleh cover juga situ. Kita boleh buat buyback. Bila semua dah boleh, kita boleh handle sendiri. Betul tak? Macam kita pun di Araftek pun lebih kurang gitu juga. Sebabnya kita belajar untuk backing telefon, backing laptop. Lepas tu ilmu perniagaan ni sama juga macam tu. Macam puan juga. Maknanya kita run sendiri dulu. Lepas tu kita akan tingkatkan, perbesarkan sedikit demi sedikit lah. Maksudnya lagu tu lah. Maksudnya kita ni jalan sama, cara berbeza ke? Cara sama, jalan berbeza. Saya rasa lebih kurang gitu lah. Betul. Kita bermula daripada bawah lah. Kita bukan buka dengan emas lambuk dalam showcase lah. Kita buka dengan satu-satu. Step by step. Sebab kita tahu takat kita setara mana, modal kita setara mana. Betul. Tu pun kita masih lagi belajar. Even belajar pun masih lagi terkena. Orang kata menuntut ilmu ni biarlah sampai ke negeri China. Mana yang benda tu tak kesudahan. Sentiasa belajar semua dah. Bila start buat sendiri? Tahun lepas. Saya buka bulan 5 tahun lepas. Bulan 5. Kita buka bulan 5. Kita bermula decide betul-betul tu bulan 5 tahun lepas lah. Masa tu banyak tak modal guna? Saya tak sampai 100 pun. Tak sampai 100k? Kita buka pakai modal yang ada. Anggaran dalam 50 lah. Lebih kurang gitulah. Tu pun macam kalau kira sebenarnya tak boleh nak buka lagi. Dengan modal 50 tu kecil sangat. Untuk kedamah ni kan. Betul. Sebab kita pun kata kalau nak buka kedai ni, kita nampak benda tu boleh kot. Tapi bila dah start go to go ni jadi banyak benda. Tak kira lah saya bawa utility kau apa dia, memang jadi banyak benda dia. Jadi rasa tak padan dengan tu. Tapi kita go hit juga. Berusaha juga sebab untuk buat. Sebab dia gini, dia day one ataupun one day. Maknanya kalau kita tak buka langkah kita untuk langkah pertama, dia tak ke siapa ke tempat hak nak pergi langkah terakhir tu lah. Dah lebih de mah ni rasanya saya rasa banyak benda-benda menarik. Bagi Puan Christina, gapo benda hok menarik dalam bila mencuburi dan bila bidang mah ni nama? Perkara yang menarik sepanjang terlibat dalam bidang mah ni bila permintaan tinggi lah. Permintaan daripada segi jualan. Orang nak jual mah kan. Tak putus? Tak putus. Benda tu sangat-sangat macam siapa-siapa pun bila orang benar bila ada say kan, kita akan suka lah. Betul tak? Excited. Jadi benda tu lah antara penyumbang untuk buka kedai. Motivate untuk nak buka kedai. Betul. Bila kita hari-hari. Even benda tu macam contoh, mari 1 gram tapi hari-hari ada say. Kita beli gitu kan. Jadi benda tu secara tak langsung kita pun kita kena buat lebih lagi ni. Bila hari ni dapat banyak ni, kita akan target esok kita kena lebih daripada hari ni. So benda tu lah menyumbang. Perkara macam kenangan-kenangan bila macam kita di zaman kesusahan ke, bila satu hari kita jijak tak ada say, kita akan tengok sedapnya hari tu ada say. Betul. Hari tu. Betul. Itu antara pengalaman saya juga bila duduk kerja dengan orang dulu. Bila hari-hari ada say dan banyak. Maknanya sehari tu 2-3, sebab saya dulu jual laptop. Jadinya laptop tu dia punya profit besar. Jadi boleh tu banyak dah. Jadi kalau 2-3 lagi lah, saya rasa sama je kot. Lebih kurang lah dah. Jadi benda tu macam secara tak langsung kita pun esok kita nak buat lebih lagi. Esok bila dapat lebih lagi, kita nak buat lebih lagi. Itu perkara paling manis lah. Dari kenangan-kenangan yang ada. Bidang pertukangan emas. Sebab Puan Christina kata
sekali dengan bertukang juga. Okey. Gapo cabaran dari segi bertukang emas ni? Cabaran dia kita nak merealisasikan design customer. Okey. Okey, customer order, saya nak design ni. Okey. Boleh tak buat? Benda tu cabaran. Kita kata boleh, tapi Betul. kita boleh ke tak? Sebab kita tak buat lagi kan benda tu kan. Okey. Maksudnya kita belum bermula. Okay, ni design baru ni. Okey. Kita boleh tak buat? Macam tu lah. Benda tu macam cabaran jugalah. Kita takut bila cabaran utama lah. Cabaran. Maksudnya bila benda tu siap, takut customer tu puas hati. Okey. Sebenarnya kita buat ni sebab kita nak realisasikan apa customer nak. Betul. Kita nak macam kita nak biar customer puas hati. Betul. Biar customer repeat. Betul. Tu antara cabaran utama lah. Kadang-kadang dia mari dalam bentuk sketch, dalam bentuk drawing. Macam kita tengok gambar. Lagu mana nak buat gambar ni jadi gini. Lingo tak ada orang kata lah lukisan ni jadi nak bentuk jadi benda fizikal depan mata. Memang agak susah jugalah tu. Betul. Macam kita contoh dah. Kita ada skeping emas tak. Kita nak buat bentuk jadi bulat. Okey. So kita nak cabaran kita nak jadikan dia benda tu ada tekstur dia, gelembung-gelembung ke, kedut-kedut ke contoh dah. Kita nak wujudkan benda tu. Okey. Mana kita ada skeping. Nak bleaching nama lah maksudnya. Betul. Okey. Cabaran lah. Cabaran utama. Cabaran utama juga dalam bidang pertukangan. Selain daripada tu ada lagi? Selain daripada tu cabaran dia kita menghadapi macam kalau dalam kedai ni, customer mari, cabaran jual beli emas dia. Okay, customer mari, customer tak suka, macam tak setuju dengan harga yang kita tawarkan. Saya beli emas daripada customer, buy back lah pendek kata. Okay, bila customer nego untuk minta harga lagi tinggi, benda tu macam, sudah. Perit juga tu nak beri tu. Sebab kita bagi harga dah tinggi, bila customer mari nego harga tinggi lagi, cabaran dia macam nak customer tapi kita tak boleh nak bagi harga tinggi. Tu antara cabaran kita kena nego betul-betul lah. Biar kita ada untung, customer pun puas hati. Betul. Bila sebut gitu tu saya teringat supaya juga masa saya trade phone dulu, phone ke laptop ke, customer dia nak kalau barang kita dia nak murah. Betul tak? Supaya jangan rasa nyaman. Okey, kalau barang dia kita nak murah, dia nak mahal. Jadinya bila kita akan achieve satu point di mana kalau kita ambil ni untung kita memang nipis gila. Betul. Tapi kalau saya lah dalam masa yang sama, kalau ada faulty ataupun kerosakan dekat device tu, dia akan jatuh pada rugi sebab kita nak kena tukar. Saya rasa emas pun mungkin itu juga semua dia tak ketara sangat lah, tapi dia berkait juga dengan nilai puan balki hoyak ni. Jadi kita nak dia jual kita, tapi kalau dia nak harga tinggi sangat kita tak boleh nak. Kita tak mampu sebenarnya dah. Kita macam sakit kepala. Betul. Memang cabaran jugalah benda tu. Satu lagi saya punya cabaran bila customer mari bawa duit, saya nak murah tapi saya nak besar. Okey, sebut pasal tu kan. Pengalaman customer bawa PT cash berapa paling banyak? Ada dalam pengalaman puan? Paling banyak. Mungkin 100,000. Oh, banyak juga. Penuh meja kata. Cash. Jadi kita pun kena berakuk pergi bank in. Kalau kata bank buka lagi mari kan waktu bank buka, alhamdulillah lah mudah lagi je kita. Kita pergi letak bank dah. Kalau mari waktu tutup dah kan. Esok pula deh. Sama ada kita nak simpan dulu, tapi kalau risiko kita kena pergi masuk bank lalulah. Yalah kalau besar-besar ni risiko dia agak ketara juga. Daripada hilang duduk simpan baik pergi bank walaupun sikit deh. Selain daripada tu cabaran dia? Cabaran nak repair barang customer. Ada setengah customer kalau kata customer kita nak customer buat mari barang teruk. So kalau kita repair pun macam setakat yang mampu, customer tak ada masalah. Tapi kalau ada customer cerewet, saya nak repair. Lepas tu kita repair, dia tak kena hak tu paling, saya rasa macam paling perit lah. Gerai lah. Sebab kita dah cuba sedaya upaya semampu, tapi masih lagi dia bukan sebab customer, sebab kita tak mampu nak puaskan hati customer. Betul. Benda tu macam
Dia rasa tak puas hati tak puas hati. Bila buat kerja orang tak puas hati dengan kerja kita. Okey. Customer ni pun kadang-kadang bila dia berpuas hati dengan kerja kita, dengan harga kita, dia akan repeat balik. Betul. Dan itu adalah satu bentuk marketing, dia akan mouth to mouth orang kata. Mulut ke mulut dia akan sapa orang ni. Free marketing lah. Free marketing kan. Dan biasanya pembeli mah ni saya rasa kebanyakan orang tino lah. Orang jatuh ada. Tapi orang tino lah. Dan orang tino ni dia kalangan saya gitu lah. Dia ubah rangi dia. Jadi korang yang mana tengok podcast ni jangan nak cerewet sangat lah kalau pergi repair ke pergi deal ke apa dekat kedai emas ni. Cuba memang betul korang akan nak puaskan hati korang, maknanya korang nak bentuk macam ni. Cuma dari segi kena tengok jugalah orang kata kan. Maknanya minta benda tu biar menasabah. Biar logik lah. Ni awak minta barang awak memang tentu tak boleh buat. Barang tak sambung ke apa, nak buat mana boleh kan. Ada hak masing-masing. Macam customer pun ada hak dia. Betul. Kita pun macam kalau kita tak boleh nak buat, kita akan bagi tahu awal-awal. Benda ni saya tak boleh buat. Betul. Tapi kalau macam customer insist, macam nak juga buat benda tu, kita akan cuba. So dekat situ faham daripada dua belah pihak memang sangat kita perlukan. Kefahaman dua-dua pihak. Dua belah pihak kita memang perlukan. Tapi bila dah siap tak sesuai dengan expectation customer, dekat situ kita macam kita jadi down lah kat situ. Tak puas hati sebab customer tak puas hati. Bukannya sebab customer marah kau tak bukan sebab tu. Okey. Agak susah juga nak puas hati semua orang ni orang kata deh. Tapi kita maknanya kita akan buat semampu yang boleh. Se-perfect yang boleh orang kata tau. Okey. Tujuan kita lah buka kedai ni. Kita nak bantu customer di samping membantu kita. Betul. Kita nak keluar daripada kepompong. Macam contoh kita berniaga ni, niat kita betul lah kan, kita nak lebih daripada sebelum ni. Tapi dalam masa yang sama kita cuba nak bantu juga mana-mana customer yang memerlukan bantuan. Dari segitulah. Apa dia cabaran dalam perniagaan emas ni pernah Puan Christina hadapi? Saya kongsikan pengalaman lah. Pengalaman saya sendiri, cabaran yang saya hadapi. Lain orang, lain cerita tak? Betul. Untuk cerita saya ni, bila saya mula-mula buka kedai, saya jam tu cabaran tu deh. Bila saya mula-mula buka kedai, di mana saya ingat, orang support rupanya, orang sedang mempergunakan. Bila orang macam mari tolak barang kan. Tolak barang kemas. Maksudnya orang yang kita kenal. Kebanyakan permulaan dia tu semua orang yang kita kenal. So saya pun terima macam biasa. Bila kita berurusan 2-3 kali. Bila kali keempat kata, Pak kena tipu lah. Kena tipu. Hantar barang palsu. Oh ada juga. Masa tu kita mungkin tak tahulah, saya pun tak pasti kenapa, mungkin memang Allah katalah gitu. Saya tak mampu, macam saya test contoh, dia hantar barang, saya transfer duit. Baru saya cek barang. Ni dengan orang yang kita kenal. Maknanya tak cek dululah. Maksudnya kita ambil sebab tu kita tak ada alat untuk kita test. So tapi kita bayar dulu, kemudian kita balik kita test. Bila kita test, kita kata ni bukan mutu 916. Ni bukan emas. Dia kata bukan emas. Bila kita minta return, nanti dulu nak cari orang punya ni lah. Punya rantai ni, punya barang kemas ni. Dia buat mari bagi orang lain lah. Betul. Alasan dia gitulah. So kita pun tunggu sebab kawan. Mungkin betul, mungkin sebab percaya juga. Betul tak? Mungkin betul benda tu. Jadi kita tunggu 1 minggu. Minggu kedua kita tanya. Masa tu kita baru buka kedai. Macam kita in denial. Macam kita betul kan aku kena tipu? Betul kan ni? Jadi kita tunggu. Lagipun orang tu kita kenal kan. So kita tunggu. Bila sampai masa macam dia ni dak dah ni. Dia panggil red flag ni. Betul. Bukan dah ni. So bila kita contact macam-macam alasan apa semua. Last kali memang betul lah kena tipu lah tu. Memang kita terima dah lah. So dekat situ macam kita punya
cabaran tu memang perit lah sebab kita kena melibatkan duit dengan dana kita tak besar. Kena tipu pula. Rasa macam 2 kali ditimpa masalah. Betul. Berapa jumlah mula-mula kena tipu ni? Anggaran jumlah dalam 20 ke 30. Ui, 20-30 ribu guys. Banyak tu. Kalau duit tu ada depan mata 20-30 ribu kena tipu kat orang. Menangis. Betul. Saya lebih pada menangis saya masa tu lah. So, lepas pada tu kita duduk kejap lah. Kita berlapang dada mata sekejap. Untuk menerima ni bukan ambil masa sekejap. Betul. Tapi kita cuba sebab kita ada perniagaan untuk diteruskan. Betul. Bagaimanapun, lagu manapun, kita masih lagi kena teruskan. Betul. Duduk sekejap tu. Sebab masa tu kita sale tengah down je. Kita baru buka sebulan tapi bila sebulan kita buka tu banyaklah kita keluarkan sebab kita nak siapkan renovate apa semua kan. Tapi dia emosi kau melibatkan emosi juga tau. Tapi lagu mana pun kita tetap kena teruskan. Bila kena 20k tu duduk senyap mikir, teruskan perniagaan, pak kena pula. Kena pula. Itulah kata bahana. Betul 2 kali. Bahana berniaga tanpa ilmu kah? Betul. Jadi korang yang mana nak berniaga ke apa, cari ilmu tu dulu. Memang kita belajar daripada kesilapan. Tapi korang boleh elak kesilapan tu daripada belajar dulu. Memang kita takkan dapat ilmu ni 100%. Cuma bila kita belajar dulu, at least kita tak teruk sangat lah. Jadi ambilkan benda ni jadi pengajaran. Kali kedua ni? Kali kedua ni Alhamdulillah dia bayar. Bayar tapi half-half lah. Dia bayar balik? Ansuran lah. Sama ada 500,000. Sikit-sikit. So Alhamdulillah lah. Dia bayar daripada tak bayar langsung tak. Betul. So daripada situ kita belajar lah. Kita start buat polisi, kita start buat SOP. Kita start ambil pengajaran, pelajaran mana kita perlu ambil dan kita masih teruskan. Jatuh setengah mana pun, terguling, tergolek macam mana pun, kita tetap akan bangkit. Kita tetap kena bangkit untuk kita teruskan perniagaan kita. So dari situlah saya duduk dalam kedai tu, saya buka hampir setahun. So hampir setahun lah saya macam stuck. Saya buat sale. Kita boleh buat sale tapi kita nak cover balik benda hot hilang. Kita nak bayar komitmen yang ada. Banyaklah makan masa, makan duit apa semua. Jadi saya stuck. Saya memang tak ada arah tuju. Nak terus, tapi saya masih nak teruskan. Saya berkeras nak teruskan macam mana pun. Cekal jugalah. Aku kena langgar juga. Lepas tu berfikir kita bincang-bincang, ambil keputusan untuk tutup kedai, pindah location. Pindah lokasi? Lokasi. Kita berpindah kepada Mara lah. Untuk kali kedua ni, berapa K agak-agak? Anggaran 10 ke 15 gitulah. 10 hingga 15 ribu pula. Hari tu 20 hingga 30. Almost 50 ribu. Cuma saya nak tanya sikit. Saya sedikit tak faham dalam bentuk penipuan yang kedua ni. Macam mana modus operandi dia tu? Modus operandi dia, dia masa tu mungkin melibatkan kepercayaan lah. Dia tawarkan sesuatu, maksudnya dia tawarkan emas lah. Kita sebab kita sale tengah down. So kita melulu, kita buat tindakan melulu. Boleh kita pun bayar. Kena jugalah ni. Betul, sebab kepercayaan lah orang kena. So kita boleh, maksudnya sama juga macam kita ni macam kita, sebab kita percaya, kita bagi duit dulu. Tindakan, boleh kata tindakan bodoh lah. Bagi duit kat dia? Saya bagi, akhirnya bagi sebab ke dia nak bawa bagi barang tu, dia kena lepas duit dulu. Dia kata ada barang nak tolak, cuma nak kena bayar lah. Dan awak modalkan dulu. Ya, betul. Tapi sebab percayalah, tindakan bodoh sebenarnya. Bila kita percaya kita letak orang dalam perut ni, sebenarnya satu risiko untuk diri kita sendiri. Betul. So itulah modus operandi dia gitulah.
Ianya dia minta yang maksudnya dia minta modal. Minta modal untuk dia lepaskan bagai tu. Tapi dengan modal-modal ile. Bagai pun tak dapat. Bagai tak dapat. Oh, Allahu Akbar. Tapi muncul dia bayar balik lah. Oh, dia bayar balik lah. Okay, alhamdulillah lah. Maknanya walaupun kali pertama tadi tak dapat langsung. Tak dapat langsung. Kali kedua ni boleh tapi sikit-sikit. Jadinya dalam modal ni akan jadi kurang dan rasa emosi pun lagi down sebenarnya. Saya ambil masa lah untuk pulih balik. Bila kena balik tu Allah terduduk lah. Terguling tergolek ada belakang. Ya betul. Siapa-siapa pun kalau kehilangan kita hilang PT 100 dalam poket ni pun sepoi gila dah. Mana beta aku. Ni 50,000. Kok ada depan mata tiba-tiba gone. Bagai pun tak ada juga. Jadi untuk nak buat lagi ni memang bagi saya rasa memang sangat down balik lah. Betul. Lagu mana rasa boleh bangkit balik daripada apa kata cabaran hok gitu teruk ni? Okey. Cara saya bangkit. Saya nak kata bangkit pun saya macam nak kan lah. Ada masa saya bangkit, ada masa saya down. Kalau tengah buat kerja, semasa kejadian itulah. Tengah buat kerja saya berkata pada diri sendiri, saya kata bagaimana lagu mana pun, walau bagaimanapun, komitmen tetap ada. Nego tetap buka. Kena jalan. Down boleh tapi kejap je. Masa tu banyaklah saya tengok video-video berkaitan dengan motivasi. Betul, motivasi. So situ sedikit sebanyak. Dan juga sedikit sebanyak membantu saya untuk bangkit. Dan juga kita jegit atas jadah. Okey, maknanya saluran yang betul lah. Atas jadah kita mohon kekuatan, mohon ketenangan. Masa tu saya minta ketenangan saja. Saya tak cari dah benda lain, saya nak tenang saja. So alhamdulillah lah. Allah kurnia walaupun ada jalan lah. Tetap ada jalan. Walaupun ambil masa panjang tapi tetap ada sinar dia. Okey. Orang kata selepas hujan pelangi timbul deh. Tapi kita nak boleh ke pelangi tu dia mai hujan lagi lah. Mai hujan lah, hujan kilat ibu ada belakang. Betul. Cabaran kita dah dengar. Jadi tadi Puan Christina kata pindah lokasi. Betul. Okey, orang kata satu benda ni bila duk main serabut, duk main tu ni, kita kena berhijrah. Betul. Betul tak? Maknanya kita kena step forward dan berhijrah. Tak boleh duduk di tempat yang sama je. Apa memilih untuk berpindah lokasi ni? Okey, saya memilih untuk berpindah atas sebab saya rasa saya dengan gapo menimpa saya tu, saya rasa saya memerlukan satu tempat yang baru, yang strategik, yang lebih kepada boleh membantu saya untuk berkembang. Di mana masa saya duduk lah ni di Kedah lama tu, saya berdiri seorang diri. Maksudnya saya dengan suami lah. Tak ada kenalan, tak ada apa-apa hubungan. Maksudnya kita masuk Kedah berdua sahaja. Maknanya supporter tu tak ada. Ya betul, tak ada. Tak banyak lah. Connection tu tak ada. Saya tak ada berhubung dengan siapa-siapa. Lepas tu saya slow-slow saya cari. Saya cari first thing first, saya cari sewa yang berpatutan lah. Betul lah. Betul. Saya cari sewa yang berpatutan. Dan saya teringat sepupu saya. Dia sebut Mara. So daripada situ saya cuba research Mara. Dia nego juga kah? Betul. Dia bawah Mara juga. Masa tu saya tak ambil pot pun. So bila kita di keadaan gini saya cuba research. Saya teringat kan. Saya research. Saya tanya beliau juga. Dan ada kekosongan. Saya cubalah tengok kan. Apa ni website Mara kan. So kita jumpa premis Mara. So daripada situ kita tengok ada kekosongan. Daripada situlah kita kita cuba. Kita bina hak baru, kita jalan, kita move forward. So kita mohon. Daripada situlah kita mohon dah ni. Selebihnya kita serah kepada Allah lah. Kita tubiklah, kita keluarlah daripada Kedah ni. So daripada situlah kita nak apa ni,
lagu mana boleh pindah tu? Maknanya berhijrah daripada tempat yang lama ke tempat yang baru tu, dan ada support jugalah daripada agensi kerajaan ni kan. Support juga dengan kita di Araftek pun gitu juga. Sebab kita di Gua Museh, untuk pengetahuan korang lah yang menonton ni, kalau korang tak tahu, kita di Gua Museh ni untuk kos sara hidup saya rasa tinggi. Okay. Betul. Sewa rumah ko, sewa kedai ko memang tinggi gila kat sini. Makan pun tinggi dah. Betul. Supaya duk Kuala Lumpur dah. Lebih pada Kuala Lumpur. Kalau set mu tak percaya, mari Museh duduk sini. Nak tengok setara mana. Memang tinggi. Jadi tu Puan Kristina kata nak menyewa di Gua Museh ni bukan satu benda yang mudah. Sebab yang kebanyakan premis ni mahal. Betul. Memang mahal. Mahal tu saya rasa dari segi payah nak jumpa ratus-ratus dah saya rasa. Kalau di Gua Museh ni. Maknanya dia 1,000 lebih ke atas lah. Bodoh-bodoh pun orang kata 1,000 lebih ke atas. Jadi bila Ngamara ni dia punya sewa tu lagu mana? Okay, masa saya buka website Mara, premis Mara, saya tengok bayaran sewa. Dan saya rasa, berpatutan. Saya kata berpatutan ya. Okeylah dengan kita kan. Kita nak bina balik kan. Kita cubalah. Saya bagi tahu pada husband saya, kita cubalah. Kita try sebab ada kekosongan. Betul. Okay, so saya terus mohon. Saya minta tu. Betul. Jadi bila macam saya kata tadi, sewa mahal. Bila kita tengok, yo kau harga ni. Betul. Murah kan? Murah gila. Terkejut dengan mungkinlah dengan yalah kadang-kadang kita nak buka kedai ni kita tengok keluasan nama juga. Kadang-kadang sebab saya kata gitu tu, sebelum ni saya ada nak menyewa kedai. Permulaan lah katakan. Tapi space dia tu tak besar sangat, tapi amount dia tu mahal. Memang kita kata, Allah, gila ni setara ni. Saya pun pernah juga survey-survey. Kena harga tak kena dengan tak menasabah dah. Satu benda saya nak simpulkan kat sini, Mara banyak membantulah dari segi kita punya sewa memang murah lah. Siapa-siapa dalam ni nak start nego ke apa nak buka kedai, kau regilah. Jadikan benda ni pengajaran ataupun satu panduan untuk korang. Pergilah website Mara, cuba mohon. Orang kata Mara payah bahasa gini. Korang tak cuba, korang tak tahu. Betul tak? Betul. Maknanya cuba dulu, apply dulu, biar dapat dulu. Tengok dia punya kekosongan nama Mara banyak memberi peluang saya rasa. Macam saya sendiri ke? Macam saya sendiri, saya mohon. Saya tak pernah terlintas pun untuk bimbingan Mara. Sewa dengan Mara ni? Saya macam saya tadi, saya kata saya sewa saja. Saya nak sewa. So saya tak pernah tahu pun sebenarnya Mara ni sebenarnya menyediakan banyak bimbingan, banyak daripada pelbagai sudut lah. Kita boleh minta sebagai usahawan kecil ni. Banyak support lah. Betul, banyak support. Saya pun tak pernah tahu sebenarnya. Saya minta masuk Mara, bila Mara luluskan masukan saya, Mara panggil IV. Sebelum luluskan tu, sebelum terima tu, sebelum Mara terima, saya pergi IV. Daripada IV tu pun saya macam terkejut. Dekat IV kita diberitahu macam-macam lah. Mara ni menyediakan pelbagai kaedah bantuan. So daripada situlah saya macam, sebenarnya ni turning point lah untuk saya. Betul. Kadang-kadang bila kita nego sendiri ni kan, bila kita ada masalah kok gapo kita tak ada hala tuju. Betul. Lepas tu orang tak kepeh. Masalah kita tu. Kita nak mempromosikan kok, kita nak mencari ilmu kok, kita kena cari sendiri. Betul. Tapi dengan Mara ni saya rasa dia banyak bagi benda-benda gitu. Consultation pun kita boleh dapat free. Macam contoh kita nak buat sesuatu. Kita ada idea untuk kedai kita nak buat sesuatu. Kita cuma tinggal pergi pejabat Mara untuk konsult, untuk tanya pendapat. Betul. Betul. Itu saja. Maknanya dia akan guide pula kan? Betul. Untuk kita buat, boleh kata semua jenis
semua jenis lah dalam kedai kita ni. Kalau kita memerlukan bantuan, kita cuba pergi tanya. Okey, discuss lah. Betul. Kita pergi cuba. Kita sendiri kena pergi. Bukan kata kita tunggu marah lagi dah. Okey. Kita kena pergi jumpa. Baru kita tahu lah ke mana. Betul. Consultation lah. Kata kan. Dekat situ kita tak perlu dah jumpa consultation, business. Kena bayar. Hak berbayar dah. Kita pergi jumpa dulu. Kita pergi jumpa. Kita bincang dulu. Dekat mana Mara boleh bantu. Sebenarnya. Sebenarnya Mara ni memang dia disediakan khas untuk memberi bantuan kepada bumi usahawan Bumi Putera. Banyak sebenarnya agensi lain yang kita boleh, tapi sebenarnya Mara lagi manusiawi. Okay. Dan Mara ni sebenarnya dekat dengan akar rumah. Jadi cubalah kita sebagai peniaga. Contoh, start betul-betul tak tahu nak start mana. Macam kita ada masalah dalam perniagaan, cubalah kita pergi. Kita cuba. Tak boleh tak apa, at least kita mencuba. Jangan malu lah kan. Jangan malu. Kalau korang nak berjaya, korang tak ada bimbingan, tak ada macam tak tahu nak hala tuju nak ke mana ke apa, cubalah pergi. InsyaAllah Mara akan bantu. Cuba dulu dengan apa. Okey. Kita berbalik pula kepada emas saat ni. Okey. Saya nak tanya kualiti emas yang jenis lagu mana hak paling tinggi untuk investment, untuk pelaburan? Okey. Untuk pelaburan sebenarnya pada saya, ni pendapat saya sebagai pemakai dan juga saya sebagai penjual. Okey. Kita ada dua jenis hak di Malaysia ni lah. Kita ada 916 dan juga 999.9. Itu panggil kalau bahasa saya dekat 4 batas 9. Gold bar lah pendek kata. Dina, gold bar, gold coin semua tu 999.9. Okey, untuk investment boleh beli dua-dua sebenarnya. Cuma kalau macam contoh lelaki nak beli, tak kena beli 916 kecuali tak boleh pakai. Betul. Tapi kalau dia willingly, dia dengan rela hati nak bagi pakai kepada ibu ke, kepada wife ke, okey lah nak beli kan. Betul. Kalau rasa nak investment hok bersih, kiranya macam susut nilai rendah, ambil pergi kepada 999.9. Itu gold bar lah. Dina ke gold bar ke. Sebenarnya dia dua-dua untuk investment. Tapi kalau kita rasa kita nak pakai, kita ambil 916. Kita boleh invest dan juga kita boleh pakai. Tak ada rugi mana-mana pun. Biasalah kita pakai. Kita boleh dah melaram situ tak. Kalau kita rasa macam aku nak sipir piti, aku nak biar banyak-banyak. Tak rasa ada susut ni lagi apa. Kalau ada pun sikit je, ambil gold bar. Ambil gold bar, ambil gold coin, Dina. Kalau macam kita sebagai wanita, saya sebagai wanita dan juga wanita-wanita di luar sana, nak menyimpan dan juga nak nampak cantik, ambil 916. Dia kena gini, kita tak boleh rasa rugi. Setiap apa kita beli tu tak boleh kata rugi. Kena beli dulu. Nanti Allah tarik tau. Kita beli. Mah ni dia berkait rapat lah dengan kita ni. Lagi-lagi orang Kelantan. Betul. Sebab orang Kelantan ni kalau tengok tangan tu jarang benar tak ada emas. Memang ada orang tak boleh pakai emas, tapi kebanyakan kalau orang Tino kak ni. Siapa siku ya siapa leng ya. Memang minat benar, memang gini dengan emas. Saya nak tanyanya sebab mak saya atau mak saya dia pembeli emas, kata daripada kecil kita tengok dia duduk pakai dah. Jadi saya tengok ke emas tu, emas dulu kita tengok isi padu dia tu memang padak-padak. Memang kita tengok tu macam toko molek. Kalau kata body kat itu toko molek. Berbanding dengan emas laun ni. Emas laun ni comel, design macam-macam. Tapi dia punya kandungan dalam tu saya rasa mudah kepeng. Lepas tu yalah bila kalau cicing kat dia kemek, dia ketok. Memang banyak beza ko emas dulu dengan emas laun ni kalau awak puan Kristina beli ke apa. Untuk emas dulu kebanyakan design tak banyak mana. Dulu macam pernah dengar tak design evergreen. Evergreen tu yang lipe, koko, daripada dulu sampai ni masih lagi valid tak. Semua orang pakai, golongan muda, golongan tua. Untuk dulu design dia tak terlampau tak banyak support sekarang. Learning. Learning kita macam-macam
jenis ada. Ketong lah, peluk dakak lah, Panadol lah. CC apa ni, KSCC? KSCC lah. Macam-macam ada. Jadi memandangkan loan ni pun customer sering kali mari bawa PT. Saya nak murah, saya nak besar. So mungkin kile-kile merealisasikan gapo customer nak dah. Maknanya nak nampak besar. Betul. Padat tak padat orang loan ni rasanya tak ada. Saya nak padat ni. Tak ada rasanya. Dia nak besar aja, nampak besar. Betul. Dan luar ya. Dia tak kisah berat aku, tak berat aku, janji besar. Jadi kile-kile merealisasikan, mewujudkan design besar tapi tak berat. Sebab tu banyak loan ni kan. Loan ni dengan dulu tak sama. Betul. Tambah-tambah loan ni kita ada teknik 5G. 5G? Berapa tu 5G? 5G. Dulu harga mah pun murah. Harga mah murah, barang besar. Boleh beli banyak lah. Orang kata orang kaya agak memang banyak lah. Macam 10k boleh contoh. 10k dulu 100 gram. 10k lah ni 10 gram. Oi, banyak beza tu. Banyak beza. Contoh lah kata tak. Jadi sebab itulah kira-kira kira merealisasikan design-design hok kecil, hok besar tapi murah. Bandingnya dulu. Dulu kan padat lah. Ni timbullah design gini. Jadi kak tak berat, tak padat tapi besar. Tadi kan teknik 5G. Dan ni ada teknik 5G. 5G ni dia sejenis besar tapi lagi ingin. Ada. Kadang ada design tu, kalau kita sebelum ni tak pernah sabar untuk mendapatkan 1 gram. Contoh satu design ni sepatutnya berat dia sebab dia besar lebar sepatut berat dia 10 gram. Ataupun 5 gram lah. Kita letak 5 gram. Tapi dia boleh buat jadi 1 gram. Menjadikan 1 gram. Tapi kualiti dia out lah. Betul lah. Pakai time, kiranya macam betul-betul kena berjaga-jaga lah. Time pakai. Betul. Macam pergi back war, nama gitu ya. Event je. Untuk showing lah. Orang kata. Gaya ke gapo. Betul. Sebab dia bila mah gitu, saya rasa lah bila mah gitu kita pakai ni cepat kepek nama dah. Lo ni lah kira mungkin nanti kita tak tahu. Kita tak tahu, mungkin banyak lagi. Apa panggil killer waktu bake kau. Revolusi dia. Revolusi dia. Daripada dulu sampai ni macam-macam design ada. Betul. Daripada berat, daripada padat dia buat jadi engeh. Sepatutnya kalau kata kita tak dulu dak design dulu lipai kat dua tu padu saja. Betul. Lo ni lipai kat dua hollow. Kosong dalam. Kosong. Sebab kalau kata padu dia akan jadi mahal dan berat. Dan ni dia nak merealisasikan supaya orang pakai juga lipat kait dua. Betul. Dia buat hollow. Jadi loan ni saya rasa kalau mari mah dulu-dulu ke kedai mah rasa macam wow. Betul tak? Orang dulu buat mari mah ke kedai ke. Wow, sebabnya dia punya besar, dia punya beratnya. Memang kejut. Kan. Kadang-kadang gerung saya rasa. Sebab macam pernah satu situasi semasa saya duduk bekerja dengan orang, customer mari bawa kira mah sako. Nah dengar tak? Kira mah daripada nenek dulu, orang tua dulu lah. Mari nak jual sebabnya kira untuk apa panggil? Macam kita nak bagi sako lah. Bagi sako lah. Jadi waktu mari tu kita tengok pun kejut. Memang design dulu lah. Memang design dulu. Dan juga berat pun kita di zaman lah ni kejut tengok dah. Beratnya mulai ni nampak gini je. Betul. Kira macam gitulah. Mah zaman dulu ni jangan pandai rendah lagi. Betul. Walaupun tak ada design mana tapi kepadatan dia tu memang betul-betul padat. Terbanding dengan loan.